Alright guys, malam ni adalah malam terakhir preparation kita sebelum kita menuju ke Maha Rupa Penang, which is esok 28 Ogos. Sekarang dah nak dekat pukul 10. Okay, so sekarang kita masih lagi buat preparation. Kita ada masukkan juga kita punya produk frozen untuk jualan pada hari esok. Kita ada susu-susu dalam freezer. So kalau tengok dekat sini lah, kita ada freezer kita. Jom kita pusing sekejap. Alright, so dekat sini lah kita letak kita punya frozen. So siapa isu nak dapatkan barang-barang frozen kita dengan harga tawaran yang sangat menarik dan murah, saya tunjuk kita punya combo. Kalau kat sini kita ada burger lembu kita ada Maijiu juga, kita bawa khas daripada Kuala Mi House. And then kita ada juga lembu perap, kita ada kambing perap dan juga berbola daging. So yang ni lah combo yang saya sebut tu. Yang ni kita bagi promosi istimewa untuk kita punya pengunjung sini. RM69 sahaja sempena kita ambil ni sempena Merdeka lah sebenarnya kan, tahun yang ke-69. Kita akan dapat semua combo ni lah. Okay, so lagi jom kita tengok. Apa yang best lagi satu adalah kita first time kita nak masak-masak dekat booth. Jom. Alright, so dekat sini kita panggil warung daging kola. Dekat sini kita ada masak menu yang sangat sedap lah. Saya pun dah try, sangat sedap. Kita ada pelbagai jenis burger. Tapi kita punya best selling, kita punya hot selling, kita punya main character kita panggil Allah Akbar, burger Cowboy Malaya dengan harga serendah RM5.50 sahaja. Khas di Maha sahaja. Kita yang akan masak sendiri. So mana tahu kan, time makan tu ya Allah sedap, boleh pindah ke kita punya frozen, beli terus buat balik rumah, kita jual juga. Okay, so jangan lupalah, kita pun punya team ni dah penat-penat dah settlekan semua preparation, nak bagi the best. Walaupun sekarang ni tak 100% lagi siap, tapi kita akan sedaya upaya untuk siapkan malam ni juga. So esok jangan lupa datang ke booth Warung Daging Kola 16 dan 17 di Agro Food Fiesta. Datang jumpa kami semua dan borong semua produk kami. Kita akan bagi the best untuk anda. Jumpa anda esok. Kalau ke Maha, wajib ke Kola.